Kena mohon dengan Allah. Saya dan kita semua kena mohon dengan Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan mati syahid. Allah bagi, insya-Allah. Letak kepala atas katil tu, minta, ya Allah, matikan kami dengan mati syahid. Nabi kata yang selalu memohon dengan Allah untuk mati syahid, dibangkitkan oleh Allah bersama dengan ketua para syuhada, sekalipun dia mati di atas katilnya. Syarat apa? Syarat kena minta. Syarat kena tunjuk kesungguhan dengan Allah. Tapi dia kena datang daripada sini, doa ni datang daripada sini. Ya Allah, kurniakan syahadah. Sini. Wa in mata ala firasyih, Nabi kata sekalipun dia mati di atas katilnya, dia bangkit di belakang seorang ketua para syuhada, Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sebab di mahsyar nanti berdiri tak sama. Ahlul Quran berdiri di belakang pebenggang ketua Ahlul Quran. Yang rajin puasa berdiri di belakang ketua yang paling rajin berpuasa. Macam itulah, ikut jenis amalan masing-masing.